Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu tajuk iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hana Humaira binti Muhammad Sabri dari unit Bahasa Melayu 2, ambilan Ogos PPISMP 2526. Pada pembentangan kali ini, saya akan menekankan tentang hala tuju pendidikan. Standard kualiti pendidikan merupakan satu instrumen penilaian iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia yang dijadikan panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan pemimpin sekolah ke arah yang lebih berkualiti. Hala tuju ini merangkumi pelan pendidikan yang dibangunkan untuk memperoleh kemenjadian murid. Pelan pembangunan pendidikan negara mengandungi 3 fasa pelaksanaan iaitu fasa gelombang, fasa 5 aspirasi sistem dan juga 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Baiklah, kita pergi kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Dalam memacu pendidikan yang bersifat global pada abad ke-21, kualiti pendidikan merupakan aspek penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Oleh itu, dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan amatlah penting dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan yang melibatkan beberapa faktor. Antara faktor-faktor tersebut ialah pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlihat dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran, pengurusan kurikulum dan kokurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid dan pelibatan komuniti dalam pendidikan. Selain itu, kita pergi kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif menggubal satu standard kualiti pendidikan. Standard Kualiti Pendidikan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM yang telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan juga komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Dapat kita lihat, terdapat 3 pihak iaitu Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, pihak sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan juga Pejabat Pendidikan Daerah iaitu PPD. Instrumen ini digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti dalam melaksanakan penaziran, manakala pihak sekolah menggunakan instrumen ini dalam penarafan kendiri sekolah iaitu PKS dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD menggunakan instrumen ini untuk melaksanakan pemantauan dan juga penyeliaan. Baiklah, seterusnya dalam menilai sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang ditetapkan. Antara 5 standard tersebut ialah kepimpinan dan hala tuju, yang kedua ialah pengurusan organisasi, yang ketiga ialah pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan, serta hal ehwal murid. Yang keempat ialah pengajaran dan juga pembelajaran, yang kelima ialah kemenjadian murid.
Seterusnya kita pergi kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua iaitu SKPM G2. SKPM G2 merupakan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan juga pengajaran. Mulai 2017, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2 iaitu SKPM G2. SKPM G2 merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan juga pengajaran. SKPM G2 menggunakan orientasikan kepada tindakan mementingkan kualiti pendidikan dan juga berasaskan evidence. Berikut merupakan jadual Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Baiklah, PPPM yang merupakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membentuk kualiti dan juga keupayaan generasi baharu menyesuaikan diri berhadapan dengan cabaran dan juga perubahan peradaban global. Menyedari akan keperluan melahirkan modal insan yang mendarab dunia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM pada tahun 2013 hingga 2025. PPPM ini diperkenalkan dalam tempoh 13 tahun sehingga 2025. PPPM dibangunkan dengan nilai prestasi semasa sistem pendidikan negara. Pelan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan negara dan mempersiapkan generasi kini menghadapi keperluan abad ke-21. Pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan juga perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Antara objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah memahami prestasi dan juga cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, memfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Yang terakhir, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Bagi mencapai objektif khusus tersebut, PPPM dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan juga 11 ancakan. Penirajah tersebut menunjukkan terdapat 3 gelombang, iaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan juga gelombang yang ketiga. Gelombang pertama ialah bermula daripada tahun 2013 hingga 2015 yang memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program.
Tambah ini juga memberi tumpuan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua atau guru besar. Pelan tindakan yang dirancang atau perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran teras pada gelombang pertama ialah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Selain itu, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Akhir sekali ialah mewujudkan pembimbing pengetua yang berdedikasi untuk sekolah band 5, 6 dan 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan untuk pemimpin sekolah bagi mengukuhkan kepimpinan sekolah. Seterusnya kita pergi kepada gelombang yang kedua iaitu pada tahun 2016 hingga 2020. Perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama untuk sejajar dengan inisiatif gelombang kedua. Pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua ataupun guru besar pada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Antara pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang kedua ialah memacu peningkatan sistem, memperluaskan bimbingan dan juga sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika, kerohanian dan juga identiti nasional. Dan sekali ialah mendirikan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memungkarkan profesion keguruan. Akhir sekali ialah gelombang yang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025. Gelombang ini memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Gelombang ini memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat. Ini memupuk kepimpinan rakan sejawat. Usaha ini adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. Antara pelan tindakan yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam gelombang ketiga antaranya ialah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus kendiri. Selain itu, membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan bagi sekolah yang layak. Sekali ialah melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Baiklah, terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara, antaranya ialah akses, kualiti standard antarabangsa, equity, perpaduan dan juga kecekapan tinggi. Yang pertama ialah akses atau dikenali sebagai akses kepada kejayaan. Kementerian Pendidikan berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab untuk memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan juga kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan segala bentuk inisiatif dan juga bantuan kepada murid yang layak. Sekali ialah kurikulum pendidikan bermatlamat membangunkan murid secara menyeluruh, merangkumi dimensi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Terusnya kita pergi kepada kualiti standard antarabangsa. Bagi mencapai hasrat untuk standing dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara dan mengikut standard antarabangsa. Malaysia juga berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS iaitu France in International Mathematics and Science Study dan PISA iaitu Program for International Student Assessment dalam tempoh 15 tahun. Seterusnya kita pergi kepada equity ataupun dikenali sebagai equity untuk semua murid. Pendidikan Malaysia menyasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Terdapat 3 aspek yang perlu dikenal pasti, iaitu tiga aspek yang menyebabkan kepada kewujudan jurang equity, iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin iaitu KUAM. Sistem pendidikan menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Seterusnya kita pergi kepada perpaduan ataupun dikenali sebagai memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar dan juga memahami serta menerima dan menghargai kepelbagaian budaya, agama dan juga warisan. Oleh itu, ini dapat memupuk kesefahaman yang merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Akhir sekali ialah kecekapan tinggi atau dikenali sebagai pelaksanaan berkecekapan tinggi. Pelaksanaan ini dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Seterusnya ialah 6 aspirasi murid. Terdapat 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua ialah kemahiran berfikir, seterusnya ialah kemahiran memimpin, seterusnya ialah etika dan kerohanian, seterusnya ialah identiti nasional dan akhir sekali ialah kemahiran peribahasa. Yang pertama ialah pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Pemikiran kreatif dan inovatif iaitu kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea
atau pengetahuan baharu amat diperlukan bagi menyelesaikan masalah dan penakkulan. Seterusnya ialah kemahiran memimpin. Setiap murid perlu mempunyai kemahiran memimpin kerana kemahiran ini amat penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan juga negara. Terdapat 4 elemen untuk memupuk sifat pemimpin. Antaranya ialah sifat keusahawanan, sifat berdaya tahan, sifat kecerdasan emosi dan sifat keterampilan komunikasi. Seterusnya ialah etika dan juga kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Asas ini dengan adanya nilai etika dan kerohanian menjadikan ilmu dan kemahiran digunakan dengan cara yang betul, malah individu juga menjadi lebih manusiawi. Asas ini akan dapat membentuk watak dan juga sasiah murid yang berilmu supaya memiliki kualiti amanah dan amal yang tinggi. Seterusnya ialah identiti nasional. Setiap murid tanpa mengira latar belakang, etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Hal ini membolehkan murid belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur menerima dan menghormati orang lain serta mempunyai semangat kekitaan. Akhir sekali ialah kemahiran dui bahasa. Penguasaan bahasa Inggeris amat penting kerana kebanyakan bahan dalam bidang sains dan teknologi adalah dalam bahasa Inggeris. Malaysia yang unik dengan warisan berbilang budaya, murid berpeluang mempelajari bahasa tambahan untuk memberi kelebihan berdaya saing serta membolehkan kerjasama dan juga berkomunikasi secara berkesan. Seterusnya ialah 11 anjakan. Gambar tersebut menunjukkan 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2015. Baiklah, kita pergi kepada implikasi terhadap sistem pendidikan. Terdapat 3 implikasi terhadap sistem pendidikan. Yang pertama ialah implikasi terhadap kurikulum, implikasi terhadap murid dan implikasi terhadap latihan guru. Implikasi terhadap kurikulum. Hasil daripada Pelan Pembangunan Pendidikan negara tersebut, muncullah implikasi terhadap kurikulum. Yang pertama ialah transformasi kurikulum sekolah. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah ditambah baik melalui transformasi yang dilakukan. Yang kedua ialah transformasi kurikulum sekolah rendah dan juga sekolah menengah, iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM ditambah baik dan dinamakan semula dengan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KBSR dan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KBSM. Seterusnya ialah berlakunya penambahbaikan kurikulum pendidikan khas. Seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap murid. Berlakunya perubahan dari segi persekitaran pembelajaran. Murid dapat belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif dan berasa tenang dan terdidik dengan pengalaman pengajaran di sekolah. Seterusnya ialah pengetahuan dan juga kemahiran insaniah. Murid mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan juga bukan akademik kerana lebih banyak tugasan berasaskan projek dan masalah dilaksanakan secara berkumpulan dilakukan. Seterusnya ialah mempunyai wawasan. Guru perlu mempunyai wawasan unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran asas tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan murid. Yang terakhir ialah implikasi terhadap latihan guru. Yang pertama ialah pengambilan guru pelatih. Yang kedua ialah kurikulum IPG. Guru akan dilatih dengan pendekatan pengajaran dan pentaksiran
berasaskan PMK. Terusnya ialah kualiti kepimpinan IPG. Keterampilan sebagai pemimpin instruksional dan pemimpin organisasi akan dipertingkatkan supaya mereka boleh berperanan sebagai pakar rujuk dan peneraju perubahan kepada pensyarah, guru pelatih serta pegawai di IPJ. Akhir sekali ialah kualiti pensyarah IPJ. Pensyarah digalakkan untuk meningkatkan kepekaran dalam bidang pengkhususan tertentu dan mengagihkan masa mereka untuk pengajaran, penyelidikan dan penerbitan bahan. Akhir sekali kita pergi kepada guru berjiwa pendidik. Terdapat 5 khasiat guru yang perlu diterapkan. Antaranya ialah konsep kendiri positif. Seterusnya ialah berakhlak mulia, bertanggungjawab dan amanah. Seterusnya ialah dedikasi dan akhir sekali ialah bersikap terbuka. Guru perlulah mempunyai konsep kendiri positif iaitu individu yang percaya dan yakin akan keupayaan diri sendiri, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Seterusnya ialah berakhlak mulia. Seorang guru yang berakhlak ialah pendidik yang mempunyai integriti yang tinggi di samping mematuhi nilai dan juga etika keguruan. Seterusnya ialah bertanggungjawab dan juga amanah. Guru perlulah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sentiasa memastikan tugas yang dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Seterusnya ialah dedikasi. Guru yang berdedikasi sentiasa ikhlas dan sabar ketika mengajar, terutamanya kepada murid yang lemah tanpa mengabaikan murid lain. Akhir sekali ialah bersikap terbuka. Guru perlulah mempunyai sikap terbuka agar dapat memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat yang dikemukakan oleh murid. Oleh itu, berakhir sudah pembentangan saya pada hari ini tentang aspirasi dan juga hala tuju pendidikan, membentuk guru berjiwa pendidik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.